Bayangkan seorang anak, dia ada semua, mainan, gadget, pakaian, tetapi dia tetap merasa kosong. Kenapa? Kerana ada satu perkara yang dia perlukan tetapi tidak dapat dibeli. Persoalannya, apa yang lebih penting daripada segala kemewahan? Jawapannya, kehadiran ibu bapa. Kerana satu hakikat yang sangat menyentuh hati ialah ini: anak tidak perlukan segalanya. Anak hanya perlukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya hormati, dalam dunia hari ini kehidupan menjadi semakin sibuk. Kita bekerja keras untuk menyediakan yang terbaik untuk keluarga. Kita mahu anak-anak hidup selesa. Kita mahu mereka tidak kekurangan. Kita berusaha memberikan pakaian yang baik, makanan yang cukup, kemudahan yang lengkap. Semua ini dilakukan atas dasar kasih sayang. Namun dalam kesibukan ini ada satu perkara yang sering terlepas pandang: kehadiran. Ramai ibu bapa hadir secara fizikal tetapi tidak hadir secara emosi. Di rumah tetapi sibuk dengan telefon. Bersama anak tetapi fikiran di tempat kerja. Mendengar anak tetapi tidak benar-benar memberi perhatian. Masalah sebenar bukan kerana ibu bapa tidak menyayangi anak. Masalah sebenar ialah apabila kehadiran digantikan dengan pemberian material. Kita menyangka dengan memberi lebih, anak akan merasa cukup. Namun hakikatnya anak lebih memerlukan masa dan perhatian. Apabila anak tidak mendapat kehadiran, mereka merasa sunyi, mereka merasa tidak difahami, mereka mencari perhatian di tempat lain. Kadang-kadang masalah tingkah laku anak bukan kerana mereka nakal, tetapi kerana mereka ingin diperhatikan. Masalah sebenar ialah apabila kita tidak menyedari bahawa kehadiran kita adalah keperluan utama anak. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam keibubapaan. Kehadiran lebih bermakna daripada pemberian. Satu, kehadiran membina hubungan emosi. Apabila ibu bapa hadir secara emosi, anak merasa disayangi, anak merasa dihargai, anak merasa selamat. Hubungan ini sangat penting untuk perkembangan anak. Dua, masa berkualiti. Lebih penting daripada masa banyak. Bukan berapa lama kita bersama anak, tetapi bagaimana kita bersama mereka. 5 minit yang penuh perhatian lebih bermakna daripada 1 jam tanpa fokus. 3. Kehadiran membentuk keyakinan anak. Apabila anak tahu ibu bapa sentiasa ada untuk mereka, mereka menjadi lebih yakin, mereka lebih berani, mereka lebih stabil dari segi emosi. Coba saya pasal ingin berkongsi satu kisah seorang anak yang mempunyai segala kemudahan, namun ibu bapanya sangat sibuk. Mereka jarang meluangkan masa bersama. Anak ini mula merasa sunyi. Dia mula mencari perhatian melalui tingkah laku yang negatif. Dia bukan tidak tahu, dia hanya mahu diperhatikan. Kisah kedua, seorang ibu yang mungkin tidak mempunyai banyak harta, namun dia sentiasa meluangkan masa untuk anaknya. Dia mendengar, dia berbual, dia hadir sepenuhnya. Anak tersebut membesar dengan penuh keyakinan. Dia merasa disayangi, dia merasa dihargai. Perbezaan antara dua situasi ini bukan pada kekayaan, tetapi pada kehadiran. Tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati, dalam kehidupan ini kita mungkin sibuk. Kita mungkin mempunyai banyak tanggungjawab, namun jangan kita lupa satu perkara yang sangat penting. Anak-anak kita sedang membesar dan masa itu tidak akan kembali. Apa yang mereka perlukan bukan kesempurnaan. Apa yang mereka perlukan adalah kita. Luangkan masa, dengar cerita mereka, peluk mereka, berada bersama mereka dengan sepenuh hati. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi makna kepada diri, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk membantu ibu bapa menjadi lebih positif dalam mendidik anak-anak. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan dan keluarga, kerana kita mahu melihat lebih ramai ibu bapa hadir dalam kehidupan anak-anak mereka. Ingatlah, anak tidak perlukan segalanya. Anak hanya perlukan kehadiran kita. Dan kehadiran yang kita berikan hari ini akan menjadi kenangan terindah dalam hidup mereka. Terima kasih semua. Semoga kita menjadi ibu bapa yang bukan sahaja menyediakan keperluan tetapi juga memberi kasih sayang,
perhatian dan kehadiran yang sebenar kepada anak-anak kita.